Ini adalah instant ice yang sangat senang untuk dibuat. So, mari kita buat. Jom kita tengok cara-cara membuatnya. Okey, so cara untuk membuatnya adalah masukkan dulu air purified water, air kosong kat dalam peti sejuk selama 3 jam. So, kita tunggu. Sebenarnya baru 2 jam, tapi sebab saya dah bosan nak menunggu, so kita buat dulu. Sebenarnya patutnya 3 jam. Tapi sekarang 2 jam sebab saya malas nak menunggu, so saya buat 2 jam je. So, lepas kita dah ni, selama 2 jam, walaupun 3 jam. Tengok, dia air lagi Kita masukkan dalam freezer selama 2 jam. Adik saya dah beku. Okey. Tunggu selama 2 jam. Bye bye. So, dia dah 2 jam. Jom kita keluarkan. Jadi ke? Keluarkan slow. Kat ais ni Kat ais ni. Ayolah. Okey. Tuang ni. Okey, korang tuang tu tak jadi tapi ais tu jadilah. Walaupun dia tak jadi sangat. Jangan lupa subscribe, komen, share, like dan tekan butang loceng untuk mendapatkan notification kalau saya keluarkan video baru. Assalamualaikum. Bye.